Boleh pula basikal bocor. Bala sungguh bala. Aduh, bala betul lah. Bala betul lah. Bala. Hey. Selamat pagi, brother. Selamat pagi, morning. Dunia morning. Helmet baru. Siu sikit. Ni kena rap BMX ni lah. Aku dengan cerita Lu punya lutut sudah goyang lah. Lutut koyak. Lutut koyak Itu peristiwa Bukit Kasing. Bukit Kasing lah. Aku rasa you know peristiwa Bukit Kasing. Peristiwa Bukit Kasing lah. Nanti aku letak video. Teruk tu. Tapi okey ni. Ada kiri. Tahun baru Zat. Tahun baru. Ha? Tahun baru. Tahun baru, rambut baru ada. Sikit. Oi, malet. Mana Bim? Kita ke Meru hari ni. Pergi macap. Kita breakfast. Dekat Wong Jawa. Sedap. Ha? Sedap. Ya, aku tengok dekat YouTube. Banyak viral juga tu. Baran. Viral. Diorang post makan kat situ sedap. Makan Melayu lah, ada lontong, nasi Tu lemak. belah mana orang Jawa? Ha? Orang Jawa belah mana? Dekat Marisa tu. Kan masuk Marisa tu ada kena. Oh, yang kat Kelapa Sawit tu. Aku suruh acap. Aku selalu lepak Marisa malam. Tutup. Pagi memang tak ada. Rupanya pagi lah dia. Bijak demo. Okey, cak demo. Tak boleh. Tengok ni. Okey. Kita dah Apa hal? Ha? Apa yang cabut? Ha? sebab tak? Ada dekat U12. Mana ke Kuaden. Baru sampai Kuaden. Oi, lain macam. Aku dah sampai Meru. Belakang kubur. Sekarang pergi macap tu. Acap kata ajak sarapan tu. Pandai sebelah kau tak logik kau tahu tak pandai kau. Oh, kita punya map sekarang dekat Muara dah. Dah sampai Pulau Ketam dah tu. Dah nak sampai dah macap. Dah masuk kawasan Meru. Sini agaknya hujan lah pagi tadi. Meru habis kena tarah. Wow. Clear. Aduh. Macam mana ni? Clear mat. Macam padang bola tau. Pada sini banyak kelapa sawit ni. Ni tak lama ni pun mau ditarah belakang lagi ni. Terus sampai puncak alam mana. Habis. Boleh dah beli rumah kat sini. Dah sampai Meru. Bukit Kapar. Okay lah. Tadi si Moja si problem lah, tayar pancit lah. Aduh. Kalau nak kejap je sampai. Aku lapar ni. Masuk kiri. Tak ngam ke kiri. Serius? Aku tanya apa Din? Boleh ke masuk kiri? Ha. Dia memang kiri pun jalannya. Aku tanya ni Din. Kau ni Seselua. asal masuk kiri? Jap Im. Asal masuk kiri? Jap. Ha? Asal masuk kiri? Sebab boleh. Bodoh tu aku dekat dengan kiri. Apa nak menceroboh tanah orang ni? Ya Allah. Aku report lah. Ha? Mana? Tai. Yo, tai. Anjay. Select dulu kat Tahun baru tak cantik awak ni. Peng. Abang main tai dek. Tai lembu kot. Lembu. Nanti subuh tayang kau tu. Tunggu mushroom tu. Temu mushroom tu.
Pergi galaksi terus. Jom lah. Seret. Macam lah. Betul seret kat ni ya, kat rumput. Pakai brake betul kau tarik. Bocor lah aku rasa. Jual lah basikal ni. Ha? Jual je. 200-300 lepas ya. Tak pun kau diet lah. Ha? Ada berapa ratus hari lagi? Kau rasa mana rumahnya? Kau rasa mana rumahnya? Ha? Oh ya, tu kita acap. Kita rembat surli dia. Nampaknya. Ah, ni apa ni? Hei, orang tu ni. Baru bangun. Kita yang lambat. Mana saya? Sampai ke Meru. Meru rumah siapa? Meru macam kita pergi harap lapor. Tapi jalan tak cantik. Dia bagi gravel. Gua tanya, coba. Aku tak tahu lah jalan tu. Tapi sitting post baru okey, sedap lah. Kau nak hantar servis ke sekali? Tak payahlah. Cuci lah. Cuci sendiri je. Siap. Aku kena cepat ni kata ni bina aku makan. Ha? Ah, okey. Nanti singa marah jap. Baik kau siap-siap cepat. Elok jadi harimau jadi kucing. Elok acak jadi rimau, jadi miau-miau. Bocah. Tak baik tu. Baik tu view sini. Ha? Assalamualaikum. Cap, ni kampung apa Cap? Bukit apa? Mana bukit, mana kapalnya? Ha. Kalau kau terus tu, tu boleh jadi gravel. Oh ya, tapi tengah musim jentik-jentik lah. Nanti bolehlah hujan macam tu kan. Baju tak jadi apa? Next time kita try. Beza babe, Shek 8. Shek 8 dengan Meru. Ya, zaman lah. Jauh padahal dekat Shek 8. Ada Shek 8 belakang je. Ada carpenter lah. Tidur homestay depan rumah kau tu lah. Ha? Tidur homestay depan rumah dia tu, lepas tu kita kayuh tu. Ha. Pak kita kat situ semua. Lepas tu tak balik. Sekincam tak balik sini. Tak balik ke? Tidur satu malam ke? Tapi pak kita Cak bawa pergi sarapan kedai member dia. Selalu ride dalam bandar kan. Hari ni live pula Shell. Ride luar bandar. Ni apa ni? Tengah menore. Menore acik dia menore. Apa aja? palu goreng crispy. Lontong kering. Kedai apa? Jalan kenangan. Jalan kedai. Jalan kenangan dah nama kedainya. Kenangan ni. Ha? Mana-mana jadi pada kedai. Sini banyak kedai ni macam dalam. Iden lah. Aku tak expect pun ada kedai ni. Iya. Nak bawa pergi mana tu? Kau nak buat pusing tu. Acap scam kita ni, dia ajak pergi jalan lain ni. Nak lah jalan bukit. Naik mana ni? Naik mana? Ni kita naik ke bukit. Bukit Genting. Betul lah, cakap di kenangan. Genting. Kau degil ni. Tu di kenangan tu. Burung di kenangan. Jangan ada kenang-kenang. Kaca, aku rasa ada kaca ni. Kenapa lah tolak? Bagi tahu sikit kenapa? Ayah bocor lah, dah sedap-sedap makan. Boleh pula bocor. Aduh. Sekarang tak makan lagi ni. Bocor tak?
Aduh. Aduh. Hanya Aduh. Boleh pula bocor. Boleh pula basikal bocor. Aduh, bala betul lah. Bau nak relax-relax lah. Boleh bocor. Bala betul lah. Kat puncak alam ni. Naya macam ni je. Tapi 26 boleh lagi. Boleh masuk lagi ni. Kita takut sangkut sini, ni boleh 26 boleh. 27 boleh. 30 terus. Rap. Apa? Kalau 26 kayu penat. Tujuh tapi terletak lah. Amanti. Dia spok dia lebih dia bukan bulat. Ringan gila. Amanti. Basikal besar. Aduh. Wah. Bosok. Apa yang buka dia tu? Baca tu. Cik Man. Oh Cik Man. Aduh. Sana Cik Man. Memang bala. Cik Man. Cik Man main tahi dek. Cik Man main tahi. Cik Man main tahi. Thank you to brother ni. Keras kan. Orang main TV tayang tu. Kalau Messi boleh potong betul. Alamak. Saya mampu Dia ada Sebaik ada brother ni. Brother ni tolong gua. Aduh. Dah okey balik atas aku. Bang, apa nama kedai bang? MC Auto. Ketuk-ketuk body. Cat boleh. Sekarang dah settle kita punya tayar. Settle sejam gao. Terima kasih lah brother. Apa nama brother? MC Auto. Wakman. Ini sembot je ni, sembot ni. Korang kalau nak ketuk-ketuk brother ni sempoi. Dia pun kayu basikal kat Dia pun kaya basikal tu. Pro rider tu. Okay. Kita ambil gambar. Ambil gambar tu lah. Depan tu je. Nirvana tu. Atas kan gambar bawah. Ni katanya bukit terbelah. Bukan laut saja terbelah, bukit pun boleh terbelah. Okey, 1, 2, 3. So menu macam mana hari ni? Okey. Jalan je lah teruk. Jalan dulu kan. Apalah nasib. Apa? Orang tidur dah betul lah sebenarnya. Aduh. Selamat tahun baru dia. Bangun pagi tidur dah betul lah. Kita kena kelapa tu. Kita kena lu kelapak. Ni kat mana Bim? Alat ayat nyok. Kat mana ni? Ni dekat Meru. Kat mana lah jalan ni? Jumpa belai kelapa kan. Kita try dulu lah. Kelepak. Kelapa baru. Kepala baru. Awas satu. Sampai Kuadin. Relax tu. Lepas tu sampai Syekh 8 Rumah Baim. Mandi dulu. bola. Tak tahu dia kata jatuh ke, macam tak jatuh. Kedai tu. Tapi X-ray lah. MRI. Ha? Kena MRI. MRT? Ya, MRT belum siap lagi. MRSM. Dah lah tengah panas. Naik bukit. Aduh, moja.
Sikit ya, come on. Come on sikit lagi. Aduh. Panas. Jam pukul 2 petang. Menandakan cuaca berdiri di atas kepala sejarak 1 jengkal. Sangat memanaskan. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. KY. KY. Sampai Shah Alam lah. Stesen 6. Lepak lu mamak. Lepak kat rumah Baik M ke. Sampai section 6. Hujau ke je? Sampai dah. Tengok wis. Oh, wis mangan. Wis mangan di sini. Alah. Nah, location nak mana? Ni location ni kat sini. Gimana? Melaka. Gimana? Melaka. Gimana? Oh, dah sampai suka kau ya. Let's go. Taman Sodeng. Aku pun. Aku tak nak bincang ni. Dengar semua orang nak boleh sedang saya bincang kan. Okay ya, dibagi ya. Ciao. Thank you Din. Alright. Terus je. Kita gerak jumpa di next season. Tanjung Karang apa ni? Ha? Tanjung Karang. Tanjung Karang lepas ni. Yeah, man. Ciao. Ciao. Bye-bye lah Moja. Ini kayu.